Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat kembali menonton podcast Suara Moderat. Jadi macam mana Adam? Hari ni kita nak bincang pasal apa? Kita ada satu topik yang kalau minggu lepas tu kita rasa macam hangat lah kan. Aku rasa minggu ni lagi hangat lah. But before that, I just want to say that's a very nice mic stand lah. Terima kasih. Yeah. I kind of feel alone tak ada mic stand kan. Macam I'm all alone here. Ya, boleh dapatkan di Shopee ya. Oh ya ke? Okay. Alright. Jadi minggu ni kita akan bincangkan satu topik yang sangat-sangat hangat yang berdekatan dengan PRN Johor ini. So baru-baru ni di pengumuman calon Pakatan Harapan, kita ada dengar seorang menteri kita atau wakil daripada parti Amanah komponen Pakatan Harapan iaitu Mak Sabu. Tak lain tak bukan Mak Sabu. Dan dia telah keluarkan satu kenyataan yang buat ramai orang sangat terfikir. Dia ni cakap pasal siapa? Dia ada keluarkan satu kenyataan tau. Yang saya rasa mungkin kita tahu siapa yang dia maksudkan. Dia kata, dia dah lama dalam parti politik. Saya dah lama dalam parti politik. Dan biasanya parti politik ni lawan parti politik. Dia tak nak berada di situasi di mana dia tak boleh lawan orang yang tak ada dalam parti politik. Itu bukan ayat yang sepenuhnya lah, tapi apa yang saya buat ni I'm paraphrasing lah. Jadi saya nak tanya Naim, siapakah yang dia dimaksudkan tu? Saya rasa kita semua tahu jawapannya. Saya rasa tak perlu jangkakan kot. Memang bagi saya agak plain and obvious, which is dia tengah bercakap pasal TMJ, Tengku Mahkota Johor. Jadi saya tak pastilah cubaan dia tu untuk berlapik ke apa. Jadi dia tak sebut nama TMJ, tetapi dia katalah orang yang tak boleh diorang lawan. So maksudnya mungkin institusi raja-raja lah. Jadi saudara Adam rasa siapa? Of course tak lain tak bukan TMJ lah, Tengku Mahkota Johor kan. Tetapi saya pelik lah kenapa dia keluarkan kenyataan begitu. Kerana kalau kita lihat balik, TMJ dia berada dalam satu forum di khalayak ramai, dan beliau hanya mengeluarkan perasaan atau menyatakan kekecewaannya terhadap kerajaan persekutuan di mana pembangunan atau projek-projek dilewatkan atau disekat, dan dia luahkan perasaan demi rakyat Johor dia sendiri, untuk rakyat-rakyat dia sendiri. Jadi saya tak faham dari aspek mana yang Mak Sabu ni tiba-tiba dia rasa macam TMJ dia masuk politik. Bila saya baca balik atau saya dengar balik kenyataan TMJ ni dalam forum dia tak pernah menyatakan atau menyerang apa-apa. Dia hanya mengeluarkan satu kenyataan membela rakyatnya, menyatakan contohnya hospital Sultanah Aminah. Ada masalah dengan hospital Sultanah Aminah, sekolah tak ada bumbung dan sebagainya. Jadi di mana berbau politik atau unsur-unsur yang dia seolah-olah masuk politik dan membela parti politik lain? Apa pandangan Naim? Bagi saya ada dua perkara lah. Pertama sekali, saya setuju dengan Mak Sabu, di mana institusi raja-raja ni tak boleh masuk dalam politik, ataupun mereka tidak boleh menunjukkan kepartian, ataupun mereka tidak boleh tunjuk mereka lebihkan parti ini daripada parti yang lain. Pasal sepatutnya institusi raja-raja ni melebihi parti politik. Dia tidak boleh dicemarkan dengan politik. Pasal kalau institusi raja-raja ni masuk dalam politik, dia akan sama lah macam ahli-ahli politik, di mana dia boleh dikritik, dia boleh dibangkang, dan itu tidak patut berlaku di dalam konteks raja berperlembagaan. Kerana untuk raja-raja kita, mereka tidak perlu bertanding, tidak perlu melalui proses demokrasi. Jadi di situ saya setuju dengan Mak Sabu. Tetapi berkenaan dengan insiden spesifik berkenaan dengan TMJ ni, bagi saya kita kena tengok betul-betul lah apa yang dikatakan. Apa yang saudara Adam kata tadi betul juga. Dia cuma menyuarakan pandangan rakyat Johor. Dia bukannya cakap undilah Barisan Nasional ataupun undilah UMNO. Jadi di situ mungkin kita boleh tengok garis sempadan lah, di mana TMJ mungkin tidak melampaui batas di dalam berbincang ataupun berdiskusi berkenaan dengan insiden, dengan isu-isu politik. Dan saya rasa TMJ pun di antara, kalau kita nak bandingkan dengan raja-raja lain ataupun raja-raja muda lain, mungkin kita boleh lihat bahawa TMJ ni memang lebih vokal. Dia memang lebih gemar menyuarakan pandangan dia berbanding dengan raja-raja yang lain. Dan bagi saya itu tidak ada masalah selagi dia tidak melangkaui
mana-mana batasan di mana boleh menunjukkan bahawa dia bersifat kepartian. Tetapi di dalam PRN Johor ni secara spesifik, bagi saya fahamlah juga frustration ataupun kekecewaan yang sedang dihadapi oleh Pakatan Harapan kerana kenyataan-kenyataan daripada TMJ ni seolah-olah menyerang mereka. Jadi kononnya sedikitlah nampak macam TMJ ni backup UMNO Barisan Nasional di Johor. Tetapi bagi saya Pakatan Harapan pun tak perlu kot gelabah sangat, kerana saya fikir pada PRU 14 sebelum ini pun TMJ kita boleh lihat mengeluarkan kenyataan yang lebih kurang sama. Tetapi di Johor UMNO BN tetap kalah juga di peringkat parlimen, hilang banyak kerusi. Jadi bagi saya TMJ punya weight di kalangan rakyat Johor ni bukanlah penentu segala-galanya. Jadi bagi saya Pakatan Harapan sepatutnya fokus menentang UMNO Barisan Nasional dan bukannya menentang TMJ. Dan kalau ada apa-apa kritikan ataupun pandangan daripada TMJ itu yang mungkin tidak senang didengari mereka, mungkin mereka boleh balas balik ataupun mereka boleh respond accordingly lah. Tidak perlu menyerang sangat. Tapi bagi saya itulah kenyataan Mak Sabu tu secara prinsipnya saya setuju. Ahli-ahli raja-raja ni tidak patut masuk ke kancah politik. Tetapi pada masa yang sama juga saya lihat cara Mak Sabu mengeluarkan kenyataan tu dengan menyatakan bahawa ianya adalah amaran, mungkin sedikit keras juga. Jadi saya tak tahu apa pandangan saudara Adam, keras ataupun tidak cara pembawakan amaran tersebut. Saya berpendapat bahawa ya betul, memang amaran dia agak keras, mungkin terlebih keras. Tetapi bila kita lihat konteks, bukan nak ulang balik apa Naim cakap kan, tapi kalau kita lihat balik konteks, TMJ dia hanya menyuarakan pendapat, dan kita lihat antara semua raja-raja, saya rasa TMJ lah yang paling vokal. Dia palinglah vokal dalam arena bola sepak, dia lah paling vokal dalam arena kebajikan rakyat dan sebagainya. Jadi saya rasa tidak ada masalah. Kalau kita lihat balik perlembagaan, tidak ada masalah untuk raja-raja menyuarakan frustration atau kekecewaan rakyatnya terhadap pemimpin-pemimpin yang sedia ada. Jadi ya betul, kita tahu garis panduan atau the borderline between raja-raja nak masuk ke arena politik dan sebagainya. Tetapi selagi dia tak melangkah dan menyatakan sokonglah Barisan Nasional, sokonglah Perikatan Nasional, sokonglah Anwar Ibrahim, saya rasa tidak ada masalah. Jadi saya tak faham apa yang menyebabkan Pakatan Harapan, khususnya Mak Sabu ni, berasa macam seolah-olah TMJ ni dah masuk ke arena politik, sedangkan tak ada kenyataan politik pun daripada Tunku Mahkota Johor ni. Dan ya, boleh. Ya, saya setuju. Bagi saya TMJ tidaklah melampaui batas seperti yang kita bincangkan tadi. Tetapi saya nak juga sarankanlah, kalau TMJ nak melampaui batas ataupun nak masuk ke kancah politik tu, bagi saya terbuka. Tetapi perlu ada certain concession lah, di mana mungkin dia tidak boleh menjadi pemangku Sultan Johor lagi, ataupun dia kena let go lah semua privilege sebagai raja itu kalau dia mahu masuk ke kancah politik. Tapi saya rasa itu mungkin satu perbincangan yang menarik juga. Kalau TMJ masuk politik lah, Adam rasa boleh menang tak? Saya rasa boleh menang kot. Kalau kita tengok rakyat Johor memang suka sangat dengan TMJ ni. Tapi saya nak sentuh lagi satu aspek. Apa yang Mak Sabu ni telah buat, dia telah meletakkan atau membuat satu insiden yang mungkin agak berbahaya atau shaky lah. Kerana kalau dah begitu di mana ahli-ahli parti politik atau parti politik sendiri bersuara dan marah apabila raja-raja bersuara mengenai kekecewaan rakyat, itu menyebabkan satu insiden di mana kita seolah-olah menyatakan bahawa raja-raja pun nak bersuara pun tak boleh. So that is a very dangerous precedent I see yang Mak Sabu tengah buat sekarang ni. Jadi Mak Sabu ni melanggar hak kebebasan bersuara raja-raja. Jadi lagi-lagi ditambah dia kata apa? Ini amaran keras. Amaran keras. That's a very strong usage of word. So tu perkataan yang sangat-sangat kuat dia nak gunakan, nak tembak orang. Jadi saya rasa Datuk Seri Anwar Ibrahim dia ada defend lah. Dia kata Mak Sabu ni hanya meluahkan perasaan. Tetapi
saya punya nasihat lah, berpada-padalah sikit nasihat itu. Mungkin janganlah melampaui sangat. Kerana kita kena tengok juga konteks di apa yang you nak nasihatkan, konteks apa kan. Tak bolehlah senang-senang cakap, ini amaran keras, kami tak nak lawan orang yang tak boleh masuk politik. Tak boleh lah. Kalau nak bersuara pun tak boleh. Dah lah TikTok di-ban kan. Saya tak rasa TMJ punya TikTok kena ban. Okay, mungkin TMJ punya TikTok tak kena ban lah. Ada ke TikTok? Saya tak pasti lah. Dia ada Instagram lah. Kita boleh check. Dia Instagram lah. But yeah, I mean, Mak Sabu, hati-hatilah sikit. Wah, hati-hati Hati-hatilah sikit. Macam amaran yang lagi keras kepada Mak Sabu tu bahaya sikit. Tapi saya tengok Adam memang mungkin boleh dikatakan seorang royalist lah. Saya tak tahu, tapi mungkin akan dapat Datuk Syed ke one day daripada Johor. Kita tengok lah. Johor agak susah nak dapat, saya dengar. Tapi saya cuba berlaku as objective as possible lah. Kita pemikiran objektif lah kan. But cakap pasal PRN Johor ni kan, kita baru-baru lihat yang Perikatan Nasional PAS telah mengeluarkan kenyataan bahawa kita akan PAS, Wawasan, Pejuang dah masuk ke Perikatan Nasional dan akan bekerjasama dengan Bersatu dalam PRN Johor yang akan datang dan akan bertanding di bawah logo yang sama. Jadi sebelum ini kita lihat ada perbalahan di mana PAS berkata dia nak putuskan hubungan dengan Bersatu. Sekarang dia kata kita akan bekerjasama dengan Bersatu di PRN Johor. Jadi saya nak tanya Naim kan, adakah ini satu strategik politik yang sementara ataupun ini menunjukkan satu penyatuan ummah yang benar-benar? Sebelum ni kita pernah dengar penyatuan ummah dan sebagainya kan. Jadi adakah ini, is this the turning table lah kan? Is this the turning table for Bersatu dan PAS untuk bekerjasama balik, dah berdamai, ataupun ini hanya sementara saja? Ya, saya memang rasa ni memang sementara lah. Nak kata ni penyatuan ummah, saya langsung tak rasa lah. Saya rasa sekarang ni ummah di saat paling berpecah dia boleh berada. Pasal kalau kita tengok lah, ya betul, Pejuang dan Parti Cinta Malaysia atau Parti Wawasan Negara ni baru masuk Perikatan Nasional dan Bersatu masih dalam Perikatan Nasional. Jadi kalau kita tengok dari luar, mungkin kita boleh nampak one big happy family lah. Tetapi yang kita tahu, yang walaupun memang mereka duduk sekarang ni di dalam satu rumah, tetapi berdasarkan kenyataan-kenyataan umum sebelum ini, kita boleh lihat PAS dan Bersatu sebenarnya dah bercerai. Jadi talak dah jatuh, tapi masih duduk sebumbuk. Lepas tu sekarang ni ada pergaduhan, siapa miliki rumah tu. Jadi hal-hal tu masih banyak yang belum diselesaikan lagi. Ya, saya tahu memang kalau kita lihat berdasarkan kenyataan Sanusi pagi tadi, dia kata pengagihan kerusi sudah selesai. Bersatu akan bertanding lebih banyak kerusi daripada parti-parti lain. Parti Wawasan Negara ataupun Parti Cinta Malaysia ni tidak akan bertanding, tetapi Pejuang akan bertanding di satu kawasan di Dun Gambir jika saya tak silap. Jadi ini adalah kenyataan-kenyataan yang mungkin memberikan kita sedikit harapan lah bahawa penyatuan ummah tu boleh direalisasikan. Tetapi bagi saya itu sebenarnya harapan palsu. Pasal kalau kita lihat kenyataan-kenyataan daripada pemimpin-pemimpin PAS dan Bersatu hari ini, mereka masih serang secara terbuka. Tapi saya nak sentuh sikit. Ketua Penerangan PAS telah mengeluarkan kenyataan bahawa mereka nak bekerjasama dengan Bersatu. Jadi bukankah itu satu indikasi di mana PAS ni terbuka dan ingin berdamai dengan Bersatu, atau itu sebaliknya? Ya, kenyataan daripada Ketua Penerangan PAS tu sebenarnya saya tak faham. Pasal kalau kita lihat kenyataan dia seminggu lepas, dia yang kata PAS dan Bersatu ni patut bertanding secara berasingan. Jadi saya tak pastilah dia punya hati dah berubah ke, mungkin dah insaf nak rujuk balik ke, saya tak pasti. Tetapi kalau kita lihat kenyataan tu dibuat mungkin tengah hari tadi, tetapi pada belah petang kita boleh lihat dah ada kenyataan di Facebook seperti menyerang, kalau bukan pemimpin pun mereka yang pro Bersatu, Datuk Mazuki. Jadi kalau kita lihat perbalahan lah di antara segelintir pimpinan dan mereka yang terdekat di antara Parti Bersatu dengan PAS ni masih ongoing. Jadi sebenarnya bagi saya pengundi sekarang ni, mungkinlah di Johor ni mungkin sedikit masih berkecamuk lagi. Diorang pun keliru apa sebenarnya yang sedang berlaku di dalam Perikatan Nasional ni. Jadi apa pandangan saudara Adam pula? Pandangan saya ialah saya agak keliru juga sebenarnya, sebab minggu yang lepas berkata lain, minggu ini kata lain. Lepas tu
beberapa jam kemudian berkata lain. Jadi kita pun tak tahu apakah hala tuju Perikatan Nasional dan PAS, khususnya PAS ni bersama Bersatu, apakah hala tujunya memasuki ke PRN Johor ini. Mungkin ini betul apa yang Naim cakap, mungkin ini satu perkara yang sementara, tetapi saya agak pelik jugalah jika perkara ini sementara. Dan andai katalah kita katakan sebelum ini pada tahun 2022, tak silap saya, Perikatan Nasional menang 3 kerusi. 2 kerusi Bersatu, 1 kerusi PAS. Andai katalah kita menang 3 atau 4 atau 5 kerusi lagi, dan jika ini adalah satu arrangement yang sementara, bagaimana kita nak masuk ke PRN Negeri Sembilan pula? Jadi this is agak mengelirukan dari segi strategiknya. Dan jika masuk ke PRN Negeri Sembilan pula, tiba-tiba okey, tak nak bersama lagi, tak nak bersama lagi, tak nak bersama lagi, tak nak ada Bersatu, tak nak Rafizi lah. tak nak Rafizi, tak nak ada Bersatu, tak nak ada wawasan, tak nak ni. Jadi nak bertanding tu macam mana pula kalau dah berkecamuk macam tu, dah berkeliru, dah berkecamuk macam tu? It's confusing bagi, saya rasa bagi untuk para pengundi pun agak mengelirukan juga, sebab mungkin bagi para pengundi mereka tak tahu apa nak undi kan. Dan saya rasa ini satu perkara yang agak membahaya untuk Perikatan Nasional juga, sebab jika tak ada message yang jelas atau naratif yang jelas daripada Bersatu, mungkin peratusan undi untuk Perikatan Nasional khususnya akan jatuh. Mungkin dulu mereka pernah menang 3 kerusi, mungkin akan jatuh kepada 2 kerusi atau 1 kerusi. Saya tak pastilah, tapi dengan drama TV3 yang sedia ada ini, Hollywood yang sedia ada ni, saya tak rasa keputusan di PRN Johor ni berpihak pada Perikatan Nasional lah. Apa pandangan Naim? Ya betul. Sebenarnya kalau saya pengundi Perikatan Nasional, kalaulah saya akan fikirkan yang mereka ni sekarang ni tidak stabil. Pasal yalah kononnya mereka tidak bertindih ataupun mereka akan menggunakan logo yang sama. Tetapi akhirnya jika mereka terus menyerang satu sama lain di khalayak umum menggunakan kenyataan media ataupun di social media, nampaknya mereka masih tidak bersatu. Dan kalau mereka masih tidak bersatu, mereka terus menyerang, sehinggalah tempoh hari mengundi nanti, pengundi-pengundi akan keliru dan pengundi-pengundi Perikatan Nasional nanti akan split. Jadi mungkin pengundi-pengundi yang pro Bersatu mungkin takkan undi calon PAS walaupun menggunakan logo Perikatan Nasional, dan mungkin pengundi-pengundi hardcore PAS juga mungkin tidak akan undi calon-calon Bersatu walaupun menggunakan logo yang sama. Dan ini sebenarnya hanya akan memecahkan undi mereka dan akan menyebabkan kekalahan. Jadi ini mungkin sedikit warning kita pula, amaran keras kita kepada pemimpin Perikatan Nasional. Kalau nak guna logo yang sama boleh, tapi berhentilah serang menyerang satu sama lain, pasal yang tu hanya akan menyebabkan kekalahan ke semua pihak, termasuk pejuang yang mungkin akan bertanding di Dun Gambir. Tapi saya sebenarnya ada satu lagi amaran, tak adalah amaran, mungkin nasihat juga kepada pemimpin Bersatu terutamanya. Yang ni sebenarnya saya tak nampak lagi mana-mana pihak menyatakan perkara ini. Tetapi bagi saya, kita patut berfikir dengan teliti, dengan mendalam, sama ada Bersatu betul-betul mahu bertanding menggunakan logo Perikatan Nasional. Kenapa saya cakap macam tu? Pasal kita kena ingat, Akta Anti Lompat Parti masih efektif, masih aktif. Jadi kalau Pak Bempangkang lah, kalau kerajaan yang lompat tak ada masalah. Tetapi kalau Bersatu bertanding menggunakan logo Perikatan Nasional, calon-calon yang menang ni, kalau menang lah, mungkin keberangkalian agak malap sekarang ni, tetapi kalau menang, apa akan jadi kepada calon-calon tersebut jika Bersatu dikeluarkan daripada Perikatan Nasional? Individu-individu ni masih akan kekal sebagai adun jika mereka tidak keluar daripada Perikatan Nasional. Jadi dia akan create a confusing stage. Bagi saya sebenarnya Bersatu at this juncture mungkin ada strategic benefit lah, kelebihan untuk bertanding menggunakan logo Perikatan Nasional, kerana logo Perikatan Nasional ni dah digunakan pada pilihan raya umum yang lepas. Jadi dia ada some brand recognition, ada rakyat yang dah kenal. Jadi mungkin keberangkalian untuk menang tu lebih besar, mungkin boleh dapat pengundi-pengundi PAS juga, pengundi-pengundi pejuang, Parti Cinta Malaysia dan sebagainya untuk membantu untuk menang. Tetapi apa akan jadi selepas menang itu Bersatu perlu fikirkan.
Kalau Bersatu akan memang terus kekal di dalam Perikatan Nasional, tidak ada masalah. Tetapi jika Perikatan Nasional seperti kita cakap sebelum ini, ada kemungkinan akan berlaku deadlock lah dan sebagainya, ada begitu banyak ketidaktentuan di dalam Perikatan Nasional ini, terutama sekali dengan kemasukan parti-parti serpihan daripada Bersatu yang sememangnya Bersatu tidak suka. Apa sebenarnya yang akan jadi? Jadi ini sebenarnya perkara yang patut difikirkan. Mungkin pemimpin-pemimpin Bersatu dah fikirkan, saya cuma tak tahu. Tetapi bagi saya, berada di luar kelompok kepimpinan tertinggi itu, bagi saya inilah antara pandangan-pandangan yang kita boleh dengar juga daripada akar umbi. Sebenarnya di manakah kita, betul ke, is it the right decision untuk kita bertanding menggunakan logo Perikatan Nasional? Saya berpendapat bahawa jika kita ingin kekal dengan Perikatan Nasional, maka jika Bersatu ingin kekal dalam Perikatan Nasional, dan maka dia punya pemimpin-pemimpin tertinggi kenalah keluarkan kenyataan yang lebih kurang straightforward kepada akar umbi untuk beritahu mereka yang okey, kita akan kekal dalam Perikatan Nasional dan kita akan kerjasama dengan PAS misalnya. Kerana seperti mana yang Naim cakap tadi, jika kita kekal, jika arrangement ini adalah satu arrangement yang sementara dan andai kata ada calon-calon yang menang, masuk ke next PRN yang seterusnya, contohnya PRN Negeri Sembilan, tiba-tiba nak keluar daripada Perikatan Nasional, apa akan terjadi? Kan? Dan perkara ini agak berbahaya bagi parti Bersatu khususnya, dan ini bukan satu keadaan atau yang saya rasa untuk long term yang baguslah untuk menunjukkan bahawa kita satu parti yang stabil ke, atau parti yang boleh memperjuangkan hak-hak rakyat dan sebagainya. Dan kita kena ingat bahawa kita memang berada dalam musim pilihan raya. Jadi perkara ini perlu ditentukan dengan secepat mungkin, dan naratif atau message ini, direction ini perlu disampaikan ke akar umbi secepat mungkin. Kerana kalau kita tak tentukan perkara itu sekarang, kita akan Bersatu akan susah pada kemudian hari. Tak kisahlah, mungkin PRN, bukan PRN Negeri Sembilan, mungkin PRN Melaka mereka akan susah, ataupun PRU yang akan datang akan susah. Kalau dah menang di bawah bendera Perikatan Nasional dan nak keluar daripada Perikatan Nasional, apa akan jadi kepada calon-calon yang dah menang? Adakah mereka terpaksa keluar sekali dan kosongkan kerusinya sekali dan buat balik pilihan raya kecil balik? Kita tak tahu, dan saya rasa ini adalah satu perkara yang memang mungkin seperti mana yang Naim cakap tadi, mungkin pemimpin-pemimpin dah terfikir pasal perkara ni, dan mungkin akar umbi je tak tahu. Tapi saya rasa jika pemimpin dah terfikir pasal perkara ni, mereka perlulah salurkan maklumat itu kepada akar umbi. Kalau tak, ketenteraman tu akan sentiasa ada. Okey, jadi apa pandangan saudara Adam tentang the future? Apa akan jadi kepada Perikatan Nasional selepas ni? The future, masa depan yang terdekat atau yang jauh? Dua-dua. The future of Perikatan Nasional khususnya untuk jangka masa dekat, saya rasa mereka tidak akan menang kursi yang banyak di pilihan raya Johor ini, akibat pergaduhan, perbalahan yang sedia ada. PAS cakap macam ini, Bersatu cakap macam ini, esok PAS cakap lain, lepas tu Bersatu pula cakap lain, tiba-tiba Wawasan masuk, tiba-tiba Pejuang masuk. Jadi untuk jangka masa yang dekat ni, saya tak nampak Perikatan Nasional boleh pergi yang sejauh yang mereka boleh harapkan lah, akibat konflik yang ada. Dan konflik yang kita kena ingat, Perikatan Nasional ni dengan kemasukan Parti Wawasan, Parti Cinta Malaysia dan juga Parti Pejuang, kita merupakan komponen atau koalisi yang paling banyak parti. Pakatan Harapan hanya ada 3 parti, Barisan Nasional ada 3 tak silap saya, dan Perikatan Nasional tak silap saya paling banyak. Kita ada MIPP, kita ada Bersatu, kita ada PAS, kita ada Pejuang, kita ada Wawasan, kita ada Gerakan. Kita ada 6 parti dalam satu komponen, dan saya rasa parti komponen lain, koalisi yang lain tak seramai kita. Jadi Di Semenanjung lah. Di Semenanjung lah. Di Sarawak, Sabah Sarawak mungkin tidak lah. Di Semenanjung. Jadi sepatutnya bila dah semua bersatu ni, kita makin kuat. Mereka makin kuat. Kerana undi-undi penyokong-penyokong Pejuang, penyokong Wawasan, penyokong Gerakan,
penyokong gerakan, penyokong PAS, penyokong Bersatu, semua dah okey undi untuk semua. Tapi bila ada perkara ini, mereka akan pecahkan undi balik. Mungkin ada yang takkan keluar undi langsung, mungkin ada yang patah balik undi UMNO kerana lihat UMNO mungkin nampak lebih stabil, ataupun mungkin ada yang just tak keluar mengundi langsung lah. Saya tak rasa pengundi-pengundi Perikatan Nasional akan undi kepada Pakatan Harapan, atau mungkin mereka akan undi Pakatan Harapan, kita tak tahu. Jadi this is a very troubling state lah untuk Perikatan Nasional kalau tak selesaikan yang secepat mungkin. Okay, bagi pandangan saya pula, saya setuju dengan apa yang Adam cakap. Tetapi ada beberapa perkara yang mungkin saya mempunyai pandangan yang lain lah. Pertama sekali saya lihat Pejuang dan Parti Wawasan Negara ataupun Parti Cinta Malaysia ni, bagi saya, to be fair to them, saya rasa Datuk Seri Hamzah Zainuddin dengan Datuk Seri Mukhris Mahathir memang individu-individu yang lama dalam politik dan membawa nilai tambah dan sebagainya. Tetapi bagi saya, Parti Pejuang itself dan Parti Wawasan Negara tu itself sebagai sebuah parti tak adalah memberikan nilai tambah yang begitu banyak kepada Perikatan Nasional. Kerana kedua-duanya sebenarnya masih parti baru. Parti Wawasan Negara, Parti Cinta Malaysia ni lagilah untested, tak pernah bertanding dalam pilihan raya. Dan Parti Pejuang pula kita boleh lihat sebelum ini kalah dan tidak mendapat undi yang banyak. Kebanyakan daripada calon hilang deposit. Jadi saya tak rasa kedua-dua parti ini boleh membawa nilai tambah ataupun undi yang banyak di merata tempat dalam negara lah, secara spesifik. Tetapi bagi saya, dengan adanya kedua parti ni, tak adalah kedua, mungkin dengan adanya Pejuang ni, mungkin kita boleh mengurangkan sedikit pecahan undi Melayu. Pasal kalau kita lihat, memanglah Pejuang tak dapat undi yang banyak, tetapi dia ada juga 1,000-2,000 undi misalnya di setengah tempat. Dan kalau undi-undi itu tidak berpecah pada pilihan raya yang lepas, ada kemungkinan calon-calon Perikatan Nasional boleh menang. Jadi pecahan undi itu walaupun sedikit, Pejuang dapat tackle 500 ke 1,000 ke 2,000 ke, itu masih boleh menentukan sama ada satu-satu calon daripada Perikatan Nasional tu boleh menang ataupun tidak. Jadi dari segi strategi untuk memastikan undi Perikatan Nasional ataupun undi pembangkang itu tidak berpecah, bagi saya ada satu langkah yang baik. Tetapi pada masa yang sama, jika kemasukan Pejuang ini mungkin tak ada masalah untuk Bersatu. Bersatu punya kenyataan hari ini berdasarkan Datuk Tun Faizal, tidak ada masalah dengan Pejuang masuk, dialu-alukan. Tetapi dengan Parti Cinta Malaysia ni, kita boleh nampak yang Bersatu tidak selesa. Dan kalau kita masukkan Pejuang, kita masukkan Parti Cinta Malaysia dengan harapan untuk mengelakkan perpecahan undi Melayu, tetapi akhirnya nanti Bersatu sama ada dibuang ataupun dikeluarkan ataupun mereka sendiri keluar daripada Perikatan Nasional, itu akan menyebabkan perpecahan undi yang jauh lebih besar kepada Perikatan Nasional. Jadi saya tidak pasti sama ada pemimpin PAS dan pemimpin-pemimpin atau majlis tertinggi Perikatan Nasional daripada parti-parti komponen yang lain sudah fikirkan perkara ini. Kerana kita kena admit lah, berbanding dengan Parti Wawasan Negara, berbanding dengan Pejuang, Bersatu adalah parti yang lebih besar. Mungkin tidak sebesar PAS lah berdasarkan akar umbi dan sebagainya, tetapi masih sizable. Kalau Pejuang boleh pecahkan 1-2 ribu undi, Bersatu mungkin boleh pecahkan jauh lebih banyak. Dan itu hanya akan merugikan kedua-dua parti. Akan merugikan Bersatu, akan merugikan semua parti-parti dalam Perikatan Nasional, dan akan merugikan PAS juga. Jadi saya harap perkara itu difikirkan lah. Dan satu lagi perkara berkenaan dengan refleksi saya ataupun pandangan saya, prediction saya berkenaan dengan masa hadapan Perikatan Nasional ni, bagi saya not very good. Pertama sekali, walaupun kita let's say hari ni last kita serang menyerang, esok tiba-tiba Perikatan Nasional dah berbaik, berdakapan, holding hands and singing kumbaya, tetapi bagi saya a bit too late. Kebanyakan daripada pengundi, sama ada di Johor, di Selangor, di Negeri Sembilan ataupun di mana-mana negeri selepas ni, bagi saya diorang dah nampak perpecahan, mereka dah nampak ketidakstabilan. Jadi Perikatan Nasional kena work 100 times harder, kena bekerja dengan jauh lebih keras untuk meyakinkan mereka bahawa Perikatan Nasional ni adalah satu coalition yang boleh dipercayai. Penyatuan Ummah ni, kita kena ingat, Penyatuan Ummah adalah semua parti-parti Melayu. Dan kalau sekarang ni Bersatu dan PAS berbaik balik pun dalam Perikatan Nasional, dah rujuk balik, UMNO masih tak ada. Jadi dia masih belum Penyatuan Ummah tu lagi. Dan kalau kita lihat PAS selepas bergaduh dengan Bersatu ni,
dia punya hubungan dengan UMNO pun tidak begitu baik selepas itu. Jadi UMNO Barisan Nasional masih mahu bergerak solo di dalam pilihan raya negeri Johor ni. Jadi penyatuan ummah ni mungkin jauh lagi lah. Saya tidak nampak UMNO akan bekerjasama dengan Perikatan Nasional di masa terdekat ataupun masa jangka panjang. Dan saya boleh rasa lah yang bahawa jika UMNO mempunyai kemenangan besar, di mana kita pun dah tahu mungkin mereka akan menang besar di Johor dan di Negeri Sembilan dan di Melaka, di 3 negeri berturut-turut, dan kemungkinan Sarawak not sure, but saya dapat lihat bahawa UMNO kemungkinan akan bergerak solo pada pilihan raya umum kalau mereka menang pada 3 negeri ini. Dan ya, betul apa Naim cakap tadi, kalau UMNO tak ada, ia bukan penyatuan ummah yang sepenuhnya, tapi mungkin kita boleh kata 70% dah 70% dah, which is maybe better than nothing jika tak bergaduh. Tapi saya nak tanya pada Naim lah kan, kita sebut pasal penyatuan ummah, koalisi, komponen parti, Perikatan Bersatu, PAS, UMNO dan sebagainya. Andai kata bersatu ini, sekarang mereka bersama dengan Perikatan Nasional, andai kata esok, lusa, tulat, bulan depan, minggu depan, tahun depan, tiba-tiba okey, dah tak bersama dengan Perikatan Nasional, what's the next best thing? Adakah bergabung dengan Pakatan Harapan? Kita ada juga dengar daripada analisis politik yang menyatakan bahawa Datuk Seri Azmin Ali atau Bersatu mungkin akan berkawan dengan Pakatan Harapan. Is that the best option? The next best option? Ataupun mungkin bersama dengan Muda ke, atau bersama dengan bersama ke? Bersatu bersama dengan bersama, ada ring tu ya. Tapi okey, berkenaan dengan soalan itu, bagi saya, seperti saya pernah kata sebelum ni lah, kita tak perlu terburu-buru berkenaan dengan membina satu pakatan yang baru ni. You just got off a bad divorce, janganlah terus get into another marriage kan. Dah lah, kalau a marriage of convenience, maksudnya marriage yang memang betul-betul hanya untuk pilihan raya saja. Tetapi bagi saya, Bersatu perlu fokus kepada bersatu. Mungkin itu kaedah ataupun pendekatan yang lebih baik. Bagi saya sebenarnya, kalau Bersatu keluar daripada Perikatan Nasional atau Bersatu dibuang daripada Perikatan Nasional, sebenarnya ini adalah satu peluang kepada Bersatu. Kerana kalau kita lihat sebelum ini di dalam Perikatan Nasional bersama dengan PAS itu, kebanyakan daripada dasar-dasar ataupun manifesto-manifesto ataupun pembawakan Bersatu itu sedikit terbatas kerana PAS. Dan ada sejumlah pengundi yang cakaplah apa sekalipun, PAS boleh cakap apa sekalipun, dia orang memang tak suka PAS. Mereka rasa PAS terlalu ekstremis, PAS terlalu Islamis dan sebagainya. Jadi tanpa PAS ini sebenarnya Bersatu boleh melakar satu lagi group of demographic yang mereka boleh target. Bagi saya sebenarnya Bersatu ini boleh pergi ke arah kawasan-kawasan bandar juga luar bandar, di mana kerana Bersatu ni adalah sebuah parti yang bagi saya sedikit center. Kita mungkin center nasionalis, dan bagi saya ramai sebenarnya rakyat Malaysia dan sebenarnya ramai rakyat di Johor dan di Melaka, especially Pahang dan Negeri Sembilan, yang berdasarkan analisis saya adalah center nasionalis. Jadi mereka tidak begitu berminat dengan membawakan PAS. Jadi pengundi-pengundi ini sebenarnya adalah target group sebenar Bersatu bagi saya. Dan di kawasan-kawasan Selangor juga sebenarnya Bersatu ini jauh lebih progresif dan jauh lebih mendekati kawasan pengundi-pengundi bukan Melayu, pengundi-pengundi bukan Bumiputera. Jadi bagi saya sebenarnya ini adalah satu peluang. Bersatu boleh melakarkan satu group of audience dia sendiri, kawasan dia sendiri, dan tidak terlalu terbatas dengan PAS. Tapi biasanya orang akan berkata bahawa Bersatu ni, identiti Bersatu adalah dengan pengundi-pengundi luar bandar, kampung-kampung Melayu, Kedah ke Kuala Selangor ke kan, kampung-kampung Melayu. Jadi kalau apa yang Naim cakap kan, berkata bahawa kita Bersatu ada peluang di kawasan-kawasan bandar misalnya, itu dah pecah demografik di mana ada Cina, ada India, ada Melayu dan sebagainya. Adakah itu mungkin satu target baru untuk Bersatu? Can Bersatu even thrive dalam kawasan bandar? Bagi saya bukannya can Bersatu thrive. Bersatu has proven it.
Kalau kita lihat di negeri Selangor, banyak kawasan-kawasan DUN yang kawasan-kawasan campuran yang Bersatu telah menang. Dan bagi saya sebenarnya, kalau tanpa PAS di dalam negeri Selangor ni, sebenarnya ianya boleh membantu Bersatu. Bukannya mengurangkan undi Bersatu. Mungkin di kawasan-kawasan outer Selangor tu mungkin sedikit sukar. Tetapi di kawasan-kawasan bandar terutamanya, sebenarnya ia mungkin akan membantu Bersatu. Kalau Bersatu get its act together, kalau dia boleh menunjukkan dia mempunyai pendekatan yang baru, dia mempunyai idea yang baru, tawaran-tawaran yang boleh entice the people, bagi saya perkara itu boleh berlaku. Jadi sebenarnya sekarang ni kalau Bersatu betul-betul tidak lagi bersama dengan Perikatan Nasional, bagi saya seperti saya kata tadi, perlu lihat dia sebagai satu peluang dan bukannya satu kekurangan. Jadi you should use that to our advantage. Pasal sekarang ni kita perlu understand, kita sangat terbatas dengan PAS. Tetapi sekarang ni kalau saya lihat macam di kawasan bahagian saya sendiri, ramai sebenarnya pengundi-pengundi ataupun orang-orang baru yang lebih mesra dengan kita sekarang yang kerana kita tidak lagi bersama dengan PAS. Jadi ini sebenarnya adalah satu pendekatan yang baru yang mungkin kita boleh cuba. Dan kita kena ingat, di kawasan Taman Medan misalnya, di dalam Petaling Jaya pun kita telah menang pertama sekali dalam sejarah. Yang tu kita menang betul lah bersama dengan PAS. Kita belum try lagi tanpa PAS. Tapi bagi saya, kalau kita lihat demografik bandar, Bumi Putra bandar dan bukan Bumi Putra juga, ada yang boleh mengundi Bersatu sebelum ini dan mungkin boleh mengundi Bersatu pada masa akan datang. Jadi apa yang saya faham daripada apa yang Naim olahkan tadi kan, kiranya Naim ni bersetujulah untuk tidak bersama PAS lah. Tidak. Bagi saya, bersama dengan PAS ni, dia bawa strategi advantage yang lain lah. Dia ada group of demographic audience dia yang memang sudah vote for PAS, akan membantu kita di kawasan-kawasan ini. Tapi untuk kebaikan Bersatu, kerana Naim pun baru je cakap tadi bahawa bila kita bersama PAS, kita ada kekangan dari segi nak membuat dasar-dasar atau membuatkan manifesto dan sebagainya, dan kita melihat contohnya di negeri Selangor, kita tidak ada kekangan itu, Bersatu tak ada kekangan itu. Jadi dari fahaman saya lah kan, Naim lebih menjurus ke arah tidak bersama PAS demi kebebasan untuk membuatkan dasar-dasar yang lebih inklusif kepada semua orang, untuk membuat polisi-polisi atau manifesto yang lebih inklusif kepada semua orang, untuk target demografik yang lebih luas daripada demografik yang sedia ada. Ya, bagi saya kita kena perlu lihat lah. Misalnya, Bersatu ni is a center party. Kalau center party, bila dia bersama dengan PAS, dia akan jadi center right party. Jadi dia akan membantu kita di kawasan-kawasan Perlis, Kelantan, Terengganu, yang di mana memang ada YB Bersatu. Dia akan membantu kita di Kedah dan sedikit di kawasan luar bandar, di kawasan-kawasan yang lain, seperti di Selangor, di Johor dan beberapa negeri yang lain lah. Tetapi tanpa PAS pula, kita perlu lihat bahawa ianya mungkin akan membawa kita peluang di kawasan-kawasan yang lain juga, di kawasan-kawasan mereka yang tidak begitu mesra dengan PAS, terutama di kawasan-kawasan bandar, kawasan-kawasan di bandar di Johor, mungkin di Johor Bahru, mungkin di Ipoh, mungkin ataupun outer edges daripada kawasan Johor Bahru, outer edges daripada kawasan Ipoh. Jadi bagi saya, kita perlu lihat Bersatu ni sebenarnya boleh appeal kepada the center. Jadi Bersatu ni bagi saya boleh menarik minat mereka, tetapi at the same time saya tak cakap yang Bersatu sekarang ni boleh attract mereka. Saya kena cakap Bersatu yang membawa idea dan pendekatan yang baru, yang boleh bercakap, menyuarakan perkara-perkara yang rakyat mahu dengar. Kerana bagi saya sekarang ni, saya sebagai rakyat, sebagai bukan orang dalam politik, sebagai rakyat misalnya, Naim Brandage, warga negara Malaysia, saya akan fikir sebenarnya saya sedikit muak mendengar ahli-ahli politik ini berkata sedemikian, membuat analisis berkenaan dengan politik. Dia kata, oh ini pengundi PAS, ini pengundi Bersatu, ini pengundi PKR. Tidak, sebenarnya rakyat sekarang ni, mereka hanya mengundi siapa yang mereka rasa boleh bekerja untuk mereka, boleh menyuarakan pandangan untuk mereka. Apa yang mereka undi pada pilihan raya umum yang lepas tidak bermakna mereka akan undi lagi pada pilihan raya umum yang akan datang. Jadi it's a fair game. Jadi semua parti politik boleh menukar pendekatan dan mencari golongan kelompok pengundi mereka sendiri. Dan itu yang saya cakap berkenaan dengan Bersatu. Bersatu sekarang ni, kalau tidak bersama dengan PAS, mungkin kita boleh membawa pendekatan yang baru, pendekatan yang lebih multiracial. Mungkin, tetapi tidak segala-galanya berkenaan dengan bangsa juga. Kerana bagi saya sebenarnya, apa yang rakyat dahagakan sekarang bukannya satu parti yang berbilang kaum.
Banyak je parti yang berbilang kaum tetapi tidak mendapat sokongan massa. Gerakan misalnya is one of it lah. Walaupun dalam Perikatan Nasional kita kena akui memang mereka tidak mendapat sokongan daripada massa. Jadi untuk mendapat sokongan daripada massa ni bukan sahaja kena jadi parti berbilang kaum. Banyak je parti berbilang kaum yang tak dapat sokongan. Dia perlu menyuarakan pandangan yang rakyat sokong. Kalau mereka boleh menengahkan perkara-perkara yang memang rakyat dahagakan, mereka boleh menang pada pilihan raya umum. Macam repair bumbung sekolah yang bocor kat Johor ke kan. Mungkin saya tak pasti berkenaan dengan isu-isu setempat di Johor. Tetapi kalau saya ibu bapa kepada murid-murid yang sekolah dia pergi tak ada bumbung, saya akan persoalkan jugalah saya bayar cukai untuk apa sebenarnya. Jadi Adam, any last words? No last words from me, tapi saya sama juga berpendapat dengan Naim di mana perbalahan yang sedia ada ni mungkin akan membawa satu impak yang lebih negatif, lebih besar dan drastik kepada Perikatan Nasional dan khususnya kepada Bersatu juga dalam jangka masa yang dekat ini di PRN Johor dan juga PRN Negeri Sembilan, Melaka, Sarawak dan kemungkinan PRU yang akan datang lah. Jadi perbalahan itu kena berhenti. Pemimpin-pemimpin atasan kena berhenti berbalah dan bergaduh dan mencari solusi, kerana betul apa yang Naim cakap, saya pun setuju bahawa rakyat sekarang ini mereka dah kemungkinan besar, saya berasa rakyat sekarang ini tak sama macam dahulu, tidak melihat kamu ni parti Melayu ke Cina ke India. Apa yang mereka nak tengok adalah apa yang kamu boleh buat untuk saya. Bumbung sekolah dah repair belum? Jalan hospital dah bina belum? Jalan raya tu berlubang ke tidak? Contohnya kan, kebajikan macam mana? Harga EV asyik naik ke? Harga minyak nak turun ke? Diesel asyik naik ke? Macam mana kan? Dan saya rasa itu lebih penting dan betul juga kalau andai katalah PAS atau Bersatu tidak lagi bersama, ini membuka ruang kepada Bersatu untuk dilihat mungkin lebih inklusif dari segi dasar-dasarnya, tidak ada kekangan-kekangan daripada parti komponen yang lain dan boleh membuat dasar yang lebih mungkin lebih besar, tidak perlu target sangat kepada golongan-golongan di luar bandar, pinggiran bandar sahaja, dan boleh target demografi yang barulah. Tapi it's interesting to see how pilihan raya negeri ni akan jadi to be honest, sebab so many components kan. There's so many moving parts. Rakyat Johor tengah pening sekarang ni. So Naim, any last words? Jadi dari saya pula, itulah sebenarnya I think message paling utama bagi saya dalam podcast hari ini adalah pendekatan yang baru. Apakah dasar-dasar ataupun apakah tawaran-tawaran yang dibawa kepada rakyat. Dan sebenarnya saya kena cakap lah, saya bukan pengundi Johor, tetapi kalau saya pengundi Johor, kalau saya tengok parti-parti politik sekarang ni, saya tengok semuanya bergaduh. Perikatan Nasional bergaduh satu sama lain, bersatu dengan PAS. Barisan Nasional bergaduh dengan Pakatan Harapan, walaupun mereka bersama di dalam kerajaan persekutuan. Dan Pakatan Harapan pula kita boleh tengok bergaduh dengan TMJ. Lain sikit. Tetapi kalau saya rakyat Johor, saya akan tertanya-tanya lah apakah tawaran yang akan dibawa kepada saya. Dan saya faham lah manifesto belum dikeluarkan lagi. Tetapi kalau saya lihat sekarang lah, tak perlu pun manifesto dikeluarkan. Sepatutnya rakyat sudah tahu dah. Kamu sebagai parti politik, apakah yang kamu tawarkan? Apakah jenis masa depan yang kita boleh impikan kalau Pakatan Harapan menang, kalau Perikatan Nasional menang? Dan sekarang ni saya rasa rakyat Johor masih tidak mempunyai sebarang idea apakah sebenarnya yang ditawarkan oleh semua parti-parti ini. Mungkin perkara itu akan menjadi lebih jelas selepas semua manifesto dibentangkan. Tetapi bagi saya, kalau nak tunggu manifesto dibentangkan baru rakyat tahu apa yang kamu perjuangkan, maksudnya kamu telah gagal. Jadi insya-Allah. Tetapi agak terlambat lah nak bentangkan manifesto. Memang terlambat lah. Hari Sabtu ni dah penamaan calon. Mereka boleh bentangkan at any time before pengundian. Tetapi bagi saya it's a bit too late. Sepatutnya branding dan kempen ataupun apakah naratif tu sepatutnya telah dibina sekian lama. Tetapi sekarang ni kalau kita lihat, bagi saya lah, pandangan saya, Barisan Nasional hanya menawarkan status quo.
Menteri Besar Johor menangis dekat dalam Malaysia Gazette. Itu je lah yang kita dapat Hollywood sedikit. Tetapi dari segi prinsip, dari segi dasar, dari segi perjuangan, kita tak nampak apakah UMNO Johor akan bawa perkara yang baru rakyat Johor akan dapat. Kalau sekarang ni, kalau kita nampak, kita akan dapat benda yang sama, Menteri Besar Johor yang sekarang. Jadi kalau rakyat Johor sekarang sudah selesa, rasa sudah kaya, sudah selamat, sudah mempunyai segala-gala mereka yang mereka impikan, mereka boleh undi UMNO Barisan Nasional lah, status quo lah. Tetapi maksudnya tak ada pembaharuan lah. Dan kalau undi Pakatan Harapan lah, saya tak tahulah. Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah berkata dia nak halang orang yang sakau-sakau. Dia pergi ceramah, orang ni sakau, orang tu sakau, tapi siapa yang sakau kita pun tak tahu. Jadi mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh terangkan lah. Tapi sekarang dia Perdana Menteri pun tak jelaskan lagi. Jadi saya tak pasti kalau Pakatan Harapan menang Johor, perkara itu akan menjadi jelas. Dan di dalam Perikatan Nasional pula, pun saya tak clear lah sebenarnya apa yang sedang dibawa sekarang ni. Pasal kalau kita lihat kenyataan-kenyataan sekarang bukannya berteraskan dasar, tetapi berteraskan serangan untuk parti-parti komponen yang lain. Jadi mungkin itu saja daripada kami pada malam ini. Jadi terima kasih saudara Adam untuk berkongsi pandangan, dan terima kasih juga kepada penonton kerana tuning in untuk mendengar satu lagi episod daripada Suara Moderat. Jadi kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Terima kasih.